Apa dia? Honda Day tahun ni gagal? Okay geng, so ni pendapat akulah pasal apa yang berlaku dekat Honda Day tahun ni. Of course lah, memang patutlah jadi macam tu. Dia umpama Tai tu masih busuk lagi. Tapi Remy Ampang ni, dia cuba spray pakai minyak wangi, kan, supaya dia, dengan harapan tinggi dia, dia cuba pastikan tai tu bau wangi. Oi, tai tu bau busuk lagi. Tai pun kalau nak tunggu dia bau hilang, tunggu dia kering. Dah kering jadi debu, bau hilang. Bagi aku memang silap lah. So pendapat akulah. Okay, yang setuju, yang tak nak setuju pergi mam. Okay, bagi aku tahun lepas punya Honda Day tai dah busuk tau. Bagi aku relax lu, sabar lu, bawa bertenang. Tunggu nama dah reda sikit, kan. Orang pun dah reda sikit, orang pun dah chill sikit, orang dah boleh maafkan. Tunggulah, makan masa sikit lah. Benda ni dalam 3 tahun ke 5 tahun ke, baru buat event balik. Ini tak, tahun lepas dah jadi tai, tahun ni kau buat event balik. Tu masalah kau. So jadi apa pula sekarang ni? Jadinya apa? Aku tak kisah pada supporter nak datang ke. Itu korang menyepat, bagus lah, korang dah pergi support event. Yang aku kisahnya, yang aku paling kesiannya sekarang ni, event dah sendu mat, tapi tak ada orang datang. Habis tu yang niaga apa cerita? Yang niaga air apa cerita? Yang niaga makanan apa cerita? Yang dah sewa tapak event 1,000 apa cerita? Kan? Duit dah confirm hangus. Yang kita buat makanan untuk 10,000 orang datang, tapi yang datang tak sampai 1,000 pun. Macam mana? Itu yang aku punya concern sekarang ni. Bagi aku, aku tak salahkan netizen. Apa netizen buat betul, termasuk akulah. Yang aku salahnya penganjur. Kenapa kau buat event? Aduh, Remy Ampang, aku pun macam fikir ke, aku dah agak dah. Kalau kau pergi buat event, kan, aku rasa event ni mesti sendu punya, dapat agak. Tengok like tahu dah. Buka telefon tu, tengok like, tengok view, tengok share, tahu dah event ni sendu ke tak. Tapi buat juga. Uncle Syah siap beli lagi, siap buat posting lagi. Dia comparekan gambar pedal to metal dengan event, dia comparekan gambar event pedal to metal dengan Honda Day sebelah-sebelah. Siap tulis lagi Honda Day. Aku cakap beli teruk siap. Statement dia aku tak tahan tu. Aku cakap kalau aku jadi Remy Ampang, aku ni macam terasa jugalah. So cakap Uncle Syah pun aku setuju juga statement dia. Kita dekat event motorsport ni, kita dekat dunia motorsport ni semua nak fun-fun, nak seronok-seronok, nak ukuah, kan. Tapi tolonglah jangan ada geng-geng toksik yang ada ambil kesempatan, yang nak rembat duit orang, kan. Kita event ni sepatutnya event motorsport ni bersih, sihat. So jomlah kita sama-sama kekalkan kesihatan event motorsport ni. Okay, aku nak bebek banyak pun dah, tekak pun dah kering dah, cuaca panas. Aku gerak dulu. Ciao.